Semua yang dia buat kat saya, Allah dah balas depan mata saya. Saya sebenarnya ada satu orang ni, dia buat salah kat saya. Dia buat macam-macam lah kat saya, memang teruk sangat. Jadi saya dah punya sakit hati Ustaz. Ustaz tahu tak saya buat apa? Buat apa? Saya pergi umrah. Saya depan Kaabah, saya doa dekat Allah, "Ya Allah, tolonglah balas balik semua benda yang dia dah buat kat aku, ya Allah." Jadi, saya pun balik daripada, tanah suci. Tahu tak apa jadi? Dia saksikan depan mata, dia cakap kat saya nampak depan mata, semua yang dia buat kat saya, Allah dah balas depan mata saya. Sebab memang tu yang saya doa, "Ya Allah, tolong balas ya Allah. Tolong tolong bagi dia teruk jahanam hidup dia ya Allah. Sebab dia dah sakitkan hati aku." Sebab kita kena ingat, orang yang dizalimi, doanya makbul. Dan doa pula dekat tanah suci, depan Kaabah pula kan. Jadi dia nampak depan mata, teruk gila orang tu kena. Dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tak kenapa dia datang tanya saya? Sebab patutnya selesai dah masalah. Sebab itu yang kau nak kan? Soalan dia adalah, "Ustaz, dah selesai dah balas dah. Tapi kenapa hidup saya tak bahagia lagi? Kenapa? Bukan patut benda tu memuaskan kau?" Sebab itu bukan cara Nabi. Nabi tak ajar kita untuk jahat dibalas dengan kejahatan. Sebab Nabi nak ajar kita satu konsep yang besar dalam hidup. Nabi Yusuf ajar kita, walaupun dia disakiti oleh abang-abangnya, dia tak balas balik kesakitan itu dengan kesakitan. Nabi SAW disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, penduduk-penduduk di Taif, tapi tidak membalas perbuatan mereka walaupun Nabi ada peluang itu, Nabi ada kapasiti itu. Sebab Nabi nak ajar kita satu poin penting. Apa dia? Disakiti bukan alasan untuk menyakiti. Dilukakan bukan alasan untuk melukakan.